Isu Menteri Kingsley ni kan, dia seperti macam, Menteri Kingsley pula. Isu menteri yang nak bela babi ni kan, so kenapa kita macam pelik, menteri kita yang beragama Islam beria-ia nak mempertahankan projek Kingsley ini. Aku ulang, menteri yang beragama Islam, bukan menteri kafara. Sebab tu Nabi SAW bagi tahu pada kita dekat dahi Dajjal ni akan adanya tulisan kafara. Untuk pengetahuan korang, Dajjal ni mesti seorang pemerintah ataupun raja. Seperti mana Namrud dan Fir'aun. Sebab tu, Nabi SAW bagi tahu Dajjal akan keluar di belah timur sini, di belah timur sana. 2-3 hadis Nabi SAW tunjuk pada kita Dajjal akan keluar dari arah timur, bukan belah barat. Bermaksud Dajjal ni dari orang-orang timur yang percaya Tuhan itu wujud. Sebab tu Nabi Isa AS akan turun, baginda akan hapuskan babi-babi yang ada. Semua ini ada hubung kait yang berlaku sekarang. Jadi, korang dengarkan video ini sampai habis jika korang nak kenal siapa itu Dajjal. Sebelum itu, jemput bersilaturahim dengan aku dengan korang tekan tombol tambah di sebelah kanan korang ini dan aktifkan ke-5 butang di sebelah kanan korang. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud Nabi SAW di dahi Dajjal ada tulisan kafara? Dia bukan sebab orang beriman tu yang boleh melihat tulisan kafara ni di dahi Dajjal tu memiliki kasyaf, bukan. Tetapi orang beriman tu tahu pemikiran Dajjal ini berfikiran barat. Sebab pengetahuan Dajjal dan pendidikan Dajjal ini semua dari barat. Bila cerita pasal barat, ini bermaksud mereka-mereka dari orang-orang yang ingkar perintah Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kebanyakan pemimpin kita ini hampir semuanya berpendidikan barat dan mereka mempunyai ideologi barat. Kebanyakan mereka bukan belajar agama yang masuk madrasah ataupun pondok-pondok itu pun untuk mengaji. Bila mereka dah terlalu lama didoktrin berbelas tahun, ada yang berpuluh tahun dari barat, bila mereka diangkat menjadi pemimpin, mereka akan bawa pemikiran Nabi SAW atau mereka akan bawa pemikiran Rockefeller Barat. Mestilah mereka akan bawa pemikiran orang-orang barat kan? Sebab tu, semua pandangan-pandangan mereka akan tertumpu ke arah barat. Mereka akan bawa cara pemerintahan tanpa takut pada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab mereka bukan ahli agama. Korang boleh tengok kan ramai orang-orang atasan terbabit dengan kes-kes rasuah dan kes-kes ambil duit rakyat tanpa rasa bersalah. Yang ada 47 kes pun dalam jenayah pun boleh bebas dalam sistem ni tanpa rasa bersalah. Korang rasa mereka takut pada Allah? Mestilah tak. Kalau dalam diri mereka ada Allah, mereka dah serahkan diri dan mengaku dengan perbuatan-perbuatan mereka. Biarlah dia menyerah diri dan dia dihukum dekat dunia ni lagi. Janganlah dia dihukum dekat akhirat kelak. Sebab dia tahu hukuman dekat akhirat lagi berat. Itu kalau dia pemerintah yang beriman lah. Hakikatnya dalam diri mereka, mana takut pada azab Allah Azza wa Jalla. Diorang tak takut. Jadi berbalik pada isu babi ni. Kenapa orang Islam sendiri yang bangun mempertahankan kandang babi? Bukan kecil-kecilan, bukan sementara, tetapi ratusan ekar. Yang terbesar di Malaysia pula tu, 500 ekar ya. Kandang babi bersamaan dengan 5 kali ganda zoo negara dekat KL tu. Sedangkan babi-babi tu jelas haram dalam Islam. Bukan untuk orang Islam makan. Bukan untuk manfaat orang Islam. Tetapi kita pula yang jadi benteng untuk mempertahankannya. Dalam Islam, isu ini bukan isu kebencian. Ini isu prinsip. Allah dah tetapkan dengan jelas babi itu haram dimakan. Haram untuk kita usahakan dan haram untuk kita muliakan. Islam bukan agama yang zalim. Tetapi Islam juga bukan agama yang longgar bila melibatkan batas halal dan juga haram. Sebagai pemimpin yang dibayar gaji oleh rakyat, anda sepatutnya tanya majoriti rakyat nak buat sesuatu. Rakyat reda ke tidak apa yang projek yang korang nak buat? Dalam sistem ini, rakyat yang berkuasa. Anda sebagai pemimpin yang dibayar gaji oleh rakyat, kena utamakan rakyat. Bukan utamakan periuk nasi 7 keturunan anda. Anda servant kepada rakyat. Ingat, anda pekerja kepada rakyat. Bukan rakyat yang kena ikut kehendak korang. Banyak cantik muka korang,
Jadi menteri kena ambil tahu banyak hal. Ini isu halal dan haram. Kandang babi ni berisiko membawa bau yang busuk, akan terjadinya pencemaran air, penyakit dan kesan-kesan alam sekitar. Oh, atau ini cara untuk orang kafarah di AP nak halau orang-orang Melayu dari kawasan-kawasan orang Melayu tersebut. Kan majoriti penduduk di situ adalah orang Melayu. So, pemimpin jangan jadi barua kepada mereka. Anda kena mempertahankan tanah Melayu kita ini. Kenapa kita sanggup ambil risiko yang besar demi satu industri yang langsung tidak memberi manfaat kepada umat Islam? Tanah Melayu ni bukan negara anti bukan Islam, tetapi tanah Melayu ni juga bukan negara yang patut menggadaikan prinsip majoriti. Kita tak halang orang lain makan apa yang agama mereka benarkan. Tetapi, kenapa perlu skala sebesar ratusan ekar di kawasan orang Islam? Ini persoalan dia. Dan yang paling membimbangkan bukan babi tu tetapi mentaliti umat Islam pada hari ini. Bila babi ini kita pertahankan, bila sensitiviti Islam diperkecilkan, itu tanda kita sedang berkompromi dengan perkara yang Allah larang. Hari ini mungkin babi. Esok lusa apa pula yang kita sanggup halalkan atas nama ekonomi, pembangunan dan juga kemajuan. Cukup-cukuplah kilang-kilang arak, pusat-pusat perjudian, kelab-kelab malam yang menteri-menteri kita dan mufti-mufti kita dah halalkan dari dulu lagi. Kami orang Islam tak nak terbabit lagi dengan maksiat-maksiat yang korang ada-adakan. Ini bukan ajakan untuk membenci. Ini ajakan berfikir dengan iman. Umat Islam perlu bangun bersuara dengan ilmu, bukan emosi. Dengan fakta, bukan fitnah. Kalau kita sendiri tak jaga batas agama kita, siapa lagi? Siapa lagi? Jadi kongsikan video ini bukan untuk mencetuskan kebencian tetapi untuk menyedarkan umat Islam yang dah jauh dari agama yang Nabi SAW bawa. Allahu Akbar. Apa yang paling penting? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul.